Okay, alhamdulillah kita baru gantung ni aksesori lampu untuk farm. Ini sang lampu daripada kayu buangan. Nampak tak? Nampak biasa ya kan? Ya, tengok. Kita try jarak jauh sikit. Dia gelap, jadi dia nanti kita masukkan lampu lah, nak cari satu lagi, nak try buat lagi. So ni kita baru buat yang tu. Kita nak buat ini kita nak start belah dah ni. Nak belah. So table akan letak kat sini. Kita akan masuk. Ni kita akan masuk. So nak pasang ni dulu. Pasang tapak dulu. Tapak ni kita belum bakar lagi. Jadi kita bakar dulu, bagi dia mati kayu dulu. Right. So tadi kita dah ubah ban apa semua tu. Ni pakai dua rehat ni. Ayam. Pakai dua rehat. InsyaAllah pelan-pelan. Banyak benda lagi nak buat tapi tak menang tangan. Dua tangan kan. Sana pun nak buat. So kena step by step lah. So slow. Jadi kita nak ambil buluh. Wish, dua rehat lah. Tu dia, Royal Red dah. Telur lah ini. Tu yang putih tu dia tu. BPR telok sana kot. Mari kita tengok. Tu duduk rehat tu. So kita nak ambil buluh. Kita nak pasang kat situ lah. Pekat tadi baru tengok pekat 10 kaki tinggi tak salah. Pekat tu untuk satu ikat tu dia jual RM20. Ada dekat sini insyaAllah. So nak kena cari buluh dulu, nak kena pacak. 1, 2, 3, 4. Belakang kena bumbu 4 lagi. So jadi 8. Tinggi 10 kaki pekat tu. Pekat tu besar tau. 40 kaki panjang tau. Alhamdulillah lah. Ada telur ni. Tak air. 40 kaki panjang. Boleh ambil lah. Tu pekat. Pekat second tu. Pekat apa yang laut ni tu kan. Tak apalah. Tebang buluh dulu. Tu buluh dia tunggu kan tu. Dia nak tebang ni bagi teduh sikit. So sambil tu kita buat ini dulu. Pasang aksesori lampu tu. Nampak tak? Panas ni. Tak apa nampak kan? Tu dia. Nice eh. Kita buat lampu. Oh alhamdulillah. Panas. Farm.